Lampu ni bentuk dia pelik kan? Mana tak pelik? Lepeh, panjang. Apa hal? Mungkin ramai yang takkan minat dengan lampu ni sebab dia bukan untuk biasa-biasa. Ini bentuk dia. Ada button on dan juga ada button untuk sensor. Belakang body dia ni ada klip. Klip ni bolehlah dibuka. Klip ni kita boleh sangkut dekat topi kita. Aku jenis orang yang tak pakai topi dan aku tak ada topi. Jadi aku tak boleh nak tunjukkan macam mana nak klip kepada topi. Tapi gunakanlah imajinasi korang Ataupun bila kita pakai haversack, kita boleh lekatkan klip ni sangkut di chest bag kita. Bila keadaan gelap, bolehlah tolak. Kena on kan dulu. Lepas tu kita tekan bahagian sensor. Tu nanti dah boleh ada lah. Bila on bahagian sensor, kita lalukan tangan, dia akan on. Kita lalukan tangan, dia akan off. 4 jenis pencahayaan. Yang ini 150 lumen, yang ini 45 lumen. 45 lumen boleh bertahan 6 jam, tembak sejauh 25 meter sahaja. Lampu merah kelip-kelip. Berat dia ni 41 gram. Jadi kalau kita nak bawa untuk emergency sahaja, tak jadi masalah besar. Tambahan, dia ada juga bagi kabel type C. Dan dia bagi satu headband. Boleh bayangkan automatik jadi headlamp. Pendapat korang macam mana? Letakkan di ruangan komen.